Kemungkinan isu ini berlaku berdekat dengan pilihan raya. Sebab mungkin satu cara, satu jalan ialah untuk mengisytihar darurat di Sabah. Dan kalau pengisytiharan darurat di Sabah tidak berlakunya pilihan raya di Sabah, undi UMNO, undi Barisan Nasional di Sabah akan kurang. Dan ini mungkin satu strategi. Dan saya tak boleh, sebab saya kenal Anwar Ibrahim, cara pemikiran dia, saya tak boleh tolak andaian seperti begitu. Jadi ini mungkin satu cara untuk mengurangkan undi dalam pilihan raya, di mana mereka anggap dan sedar bahawa undi di Sabah itu adalah undi kuat kepada Barisan Nasional.